Hari ni Kak nak masak Hari ni Kak nak masak bihun. Nak cerita, hari tu jiran Kak yang bagi bihun sedap sangat. Hari ni Kak nak tirulah dia. Jadi hari ni Kak nak buat bihun goreng ikan bilis garing. Macam mana tu? Ikan bilis pula. Bihun ni kalau Kak yang dulu-dulu lah, selalunya kita kan bang kalau goreng bihun tak adalah guna seafood ke benda yang mewah-mewah tu, tak ada. Selalu kita guna ikan bilis, udang kering. Macam tu je. Jadi kalau kaya sikit beli letak udang itu je. Ayam pun kita tak letak. Jadi kali ni kita nak mengembalikanlah macam mana nostalgia. Rasa tu. Kita dapat rasa macam dulu-dulu punya style ikan bilis. Tapi kali ni ada ekstra pula, ada garing-garing tu. Apa yang garing? Yang best ni kan, bahan-bahan yang kita nak tumis ni, senang je. Kalau yang best lah, kita tumbuk guna lesung batu. Tapi kalian ni Kak Yan, lesung batu kat atas ni tidaklah berapa friendly. Jadi Kak Yan guna chopper. Chopper boleh tahan lagi sebab kita tak bubuh air. Kalau bubuh air tu nanti dia lambat garing. Jadi bila dah lambat garing, buah air banyak, dia kurang lah. Okay, kita masukkan chopper. Kita bubuh banyak sikit bawang. Kalau dulu-dulu suka bubuh bawang merah. Okay, kemudian kita masukkan segenggam ikan bilis. Buat rencah. Kita tumbuk ke, kita chop ke, tak payah apa? Hancur sangat. Biar ada nampak kasar-kasar sikit, nak bagi dia cepat garing dengan minyak macam tu. Macam ni dah. Tengok dia kasar-kasar sikit macam tu. Kalau tumbuk pun macam tu. Kak Ai guna ikan bilis banyak ni. Kak Ai nak goreng bagi rangup. Jarang kita tengok ikan bilis macam tu kan. Tapi ada style macam ni juga. Orang kata bihun goreng India punya style. Dia pun ada goreng ikan bilis tapi dia tumis dengan halba semua-semua tu lah. Nanti kita buat yang tu pula. Kali ni kita buat style-style kampung-kampung. Ada ikan bilis goreng. Jadi kita nak goreng lah ikan bilis ni. Okay, kita goreng dulu ikan bilis ni, rangup-rangup. Ikan bilis garing dah angkat. Okay, kita angkat lah. Biarlah. Kak Ai suka lebih-lebih sikit. Itu terpulang. Kalau nak lebih-lebih lah. Tengoklah bihun kita banyak mana kan. Tapi dia macam masak nasi goreng kampung pun ada. Cuba tau. Okay, kita nak buang sedikit minyak ni. Guna minyak yang ni juga. Sebab dia dah sedap. Itu buang sikit je, agak-agak tinggal 5 sudu besar. Untuk kita tumis bihun. Ya. Okay, sekarang kita nak mula menumis bihun. Nak dekat raya ni. Selalu raya haji kita orang kalau Kak Yan masak-masak macam ni je. Simple je Kak Yan. Simple je. Okay, minyak dah panas. Kita tumislah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar bau ikan bilis ni pun dah sedap dah. Betul. Kalau kat kampung-kampung macam ni lah cara ikan bilisnya. Bila dah ada jual-jual dekat kedai kan bang. Barulah orang bubuh segala-gala seafood ke apa ke. Okey, Kak Yan bubuh sayur. Selalunya sayur kobis. Sayur sawi, toge tak beli pula hari ni. Jadi Kak Yan nak potong dululah sementara tunggu bawang tu wangi keluar kan. Potong-potong aje lah. Sawi tu Kak Yan nak potong. Tak lupa Kak Yan. Terlupa. Ni Kak Yan dah basuh. Keping-keping kadang-kadang dalam kobis ni ada ulat. Betul. Okay, sayur kita hari ni kobis dengan sawi. Toge lupa nak beli. Okey, bawang dia macam ni color dia baru sedap. Biar dia dah wangi betul, masukkan cili kering. Ikutlah nak pedas mana. Ada lagi tu Kak Yan, sayang. Kat luar-luar tu. Okey. Pedas sikit lah ni bang. Tak apa. Lepas tu kita masukkan cili sauce.
Chili sauce. Selalu orang dulu chili sauce, tomato sauce kena ada. Sekarang ada sos tiram. Masuklah sos tiram. Kalau dulu masuk Ajinomoto. Okey, kita gaul. Masuk kicap lemak manis sikit. Bor garam sikit lah ni sebabnya. Kicap sikit. Bor garam sikit. Okey. Kacau-kacau. Senang je kerjanya. Okey, dah tengok colour dah cantik berkilat kan bang? Masuk telur. Telur masuk dalam. Lebih sikit telur. Jadi dia set sikit ke kan? Dia dah mula nak keras sikit, kita gaul. Tengok. Pecah-pecahkan sikit-sikit je. Hancur sangat pun tak lawa. Ini dah jadi macam sambal, telur sambal kan? Bau sedap. Tomato tu sedap tau sebenarnya. Sos cili tu penting. Okey, kita masukkan bihun. Masuk sikit-sikit tau. Senang nak kacau. Bihun ni kan, Kak Ain nak tunjuk bihun ni. Kak Ain rendam semalaman ni sebab Kak Ain terlupa. Elok je. Jangan takut guna bihun. Kita adjust kat dalam kuali. Okey, boleh bubuh lagi. Bubuh dulu. Gaul sikit-sikit. Jangan sekali masuk berdebuk kan. Jenuh nak kacau. Nanti dia punya sambal-sambal tu tak banyak, sekata. bihun banyak. Jadi Tak sekata. Masuk dulu. Kita rasa bihun ni dah okey kan, tak keras, tak payah, jangan bubuh air dulu. Kemudian kita masukkan sayur dulu. Habis dulu sebab dia keras lagi. Tak suka sayur banyak. Kalau tak suka sayur, bubuhlah sayur sikit. Kacau dulu. Sebab kuali kita ni comel. Masuk semua sekali nanti. Harum jadinya. Tengok bihun kita dah lembut. Sebab Kak Ain rendam lama. Rendam sekejap pun tak apa. Jangan rendam air panas je. Tapi masa kita goreng tu kita adjust lah. Kalau dia keras buat air sikit macam tu. Orang takut. Bihun hancur lah. Bihun putus lah. Dan lepas tu kita bubuh lah sawi. Bubuh juga semua. Macam tu. Dan kita gaul lah. Sementara dia nak lembut tu, sayur ni lembut, sayur tak benyek. Setengah orang suka bubuh sayur dulu daripada bihun. Nanti lembik lah. Kak Ain tak berapa perkenan. Tapi itu terpulang. Boleh je Kak Ain. Sementara ni lembut dah sayur ni. Okay, masa kita kacau bihun pun janganlah terlampau ni sangat sampai terhanyak-hanyak. Dia putus lah. Okay, dia macam tu. Tak suka putus je. Kalau ikut orang dulu suka putus. Kau Abang suka putus. Ada orang suka putus, tak tahu kenapa tak suka putus jadi isu sangat sekarang ni. Itu sebab tadi tolong nak putus ke kena apa? Sebab apa tu, selalu Chinese dia tak suka putus sebab dia makan chopstick. Kita makan dengan tujuh garpu. Kalau orang dulu suka putus-putuskan. Tapi tak ada isu lah, tak ada pula putus tu maknanya tak sedap. Okay, dia punya bihun dah cantik. Dia punya sambal tadi kilat. Jadi bila dia campur dengan bihun tu jadi kilat bihun dia. Nampaklah ikan bilis je kan. Tu dia. Okay, kita tutup api dulu. Tak naklah bila masuk ikan bilis tu tengah api besar. Supaya ikan bilis tu kekal rangup. Kak Ain suka kalau goreng bihun. Kak Ain suka kerak je. Dia kerak-kerak ni kan. Ya Allah, sedapnya bergaduh tau dulu. Dengan mak kan? Dengan mak, dengan kakak lah. Mak selalu bergaduh dia nak kerak nasi. Kak Ain tak suka kerak nasi tapi suka kerak bihun ni. Okey, dah tutup api. Api dia dah keluarkan panas-panas ni sikit. Kita taburlah ikan bilis. Okey, bila makan krup-krap sedap sangat. Orang yang suka ikan bilis sukalah ni kan. Apa tu? Saya kurang. Satu kelainan kita tukar sikit aja, jadi dah jadi lain. Kita gaulkanlah. Kemudian dah siap pun
bihun goreng Ikan bilis bilis kita. Rangup-rangup. Wah, berasak-rasak bang bihun kita. Ini ikan bilisnya. Jangan pandai ikan bilis tak sedap ya. Wah. Ni raya haji ni. Hidang ni. Sedap ni Kak Yan dah. Kan? Alright. Okay. Kalau kata nak ambil separuh ikan bilis tadi tabur kat atas pun Boleh. boleh aja. Si ada bang? Yang letak tabur lah tu. Kejap, ada lagi ikan bilis tak letak. Kita taburlah sikit. Daun-daun ni. Dah pun jadi. Okay, ni dah tips untuk video kali ni. Tengok. Menu kita hari ini bihun goreng ikan bilis rangup. Boleh kita buat untuk hari raya nanti ke, bila-bila kita nak masak, tak ada bahan kadang kat rumah, tak ada apa-apa ke, tak ada bahan-bahan lain, guna ikan bilis pun lagi sedap. Nak tahu sedap dia macam mana? Kena cuba. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share, komen banyak-banyak. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih tengok video Kak Yan. Bye.